Dek kakak, kalau mari lagu ni kena beringat, kena jaga we molek dek kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam video Sansan Masa yang Sikat. Hari ni saya nak main siapa dari segi penipu dek kakak. Kita mesti kena jaga, kita mesti kena tahu buku ni. Ni atas masa sekarang tu mari bising baru pula. Iaitu penipu ke saat ni tu dia dia kata dia tu mari kepada anaknya satu barisan. Lepas duduk lah dia kata dia mari dia jadi penangan. Lepas tu dia ke sana tu senda. Senda ke pak dia kak. Senda kita hok beli barang ke sana tu. Ya sum boleh. Dia kata hok kita beli barang ke sana tu kalau asal nak claim kepada dia ke sana tu boleh. Lepas tu dia sapa dia kata barang hok kita beli ke sana tu lepas lucuk QR. Lepas tu kena scan mengikut turut dia lah. Apabila look QR tu dia kena tak lah di segi dia ke sana tu. Dia talah QR code so kita scan untuk dia nak tak. Ni puca dia ni. Dia pandai dia kak di segi penipu kat ni tu. Ni kita perhati dia senda lagu ni. Dia senda kata kita kena scan QR code dia hantar ni lah untuk dia nak cek barang hak kita ke sana. Apabila dia cek barang hak kita ke sana tu kalau rasa ada punah kok tu kok ni, kalau rasa ada masalah kok tu kok ni barang hak kita beli ke sana tu dan nak hantar duit 50% hingga sampai 70%. Pas di segi kita rasa apa kita beli ke sana ni takut ada punah kok tu, takut ada punah kok ni, kita pun percaya mengikut turut dia. Apabila kita percaya mengikut turut dia ke sana tu, dia hantar scan, dia hantar QR code, dia hantar link kepada kita ke sana tu, kita buat mengikut turut dia. Apabila kita buat mengikut turut dia ke sana tu, hak kita nak boleh 50% atau 70% kat ni tu, habis hingga habis duit kita ke sana tu. Ni buat penipu, dia pandai, dia kecek, dia senda, dia pandai lah. Itulah kita kena jaga. Kalau masa kita beli satu perkara, tujeng kau gopo-gopo juta pas duduk ke sana tu, ikutlah barisan mana ke sana tu, dia main kecek nak hantar duit ke 50 ke 70% ke sana tu, kita jangan scan QR code. Sebab apabila dia nak hantar duit ke sana tu, tak ada mesti kena scan QR code, tak ada mesti kena hantar link mari kita tekan link, tak ada di sini. Kalau rasa look QR sungguh. Dari segi barang hak kita beli, barang elektrik, barang faifa ke sana tu, hak kita beli kalau rasa look QR sungguh, kalau rasa ada masalah sungguh, kalau rasa dia nak bagi duit atau hantar duit klik 50%, 30% ikutlah 70% ikut mana tu, kita tak ada kena buat go perkara. Iaitu tak ada kena scan QR code, tak ada kena tekan link go perkara kali. Kalau ngikut hak benar semua. Kalau rasa ada kena scan QR code, kena tekan link, itulah hak persu dak. Harap kita tahu belaka, jaga belaka, sebab belaka, pakak tahu sama rata, pakak jaga. InsyaAllah.